guys, welcome to my channel Princess Safa. So hari ni Lina dah lama jugalah dalam Lina buat baru satu konten bulan ni. What? So hari ni nak sambung lagi masak-masak bersama Lina. Lina nak buat Lina ada tengok satu resepi, and resepi ni sangat-sangat menarik untuk Lina nak ambil, iaitu mushroom soup, cream mushroom soup bersama dengan garlic bread. So nak tahu macam mana Lina buat, macam mana Lina sediakan bahan ataupun apa step by step untuk siapkan kita punya mushroom soup tu, so boleh tonton videonya sampai habis. Sebelum tu korang, Lina credited this recipe from Hanizalika. So Lina tengok cara dia masak mushroom soup tu sangat menarik. Jadi kita tengok dan saksikan kejadiannya. Adakah benda itu sedap ataupun sebaliknya? Adakah Lina berjaya ataupun tidak? So jom kita try. Barang-barang yang kita perlukan untuk buat mushroom soup, kita ada button mushroom, kita ada full cream, susu full cream. Kalau ikut resepi Hanizalika, dia guna lada putih, serbuk lada putih, tapi Lina guna serbuk lada hitam. Parmesan cheese, and then the last one is cream of mushroom, the main of the dish. So jom kita start. So first thing first, kita kena keluarkan this cendawan. Ya, kita basuh dulu. Ini basuh dulu guys. First kita akan, lepas tu kita hiriskan semua ni. Ini kita hiriskan. So yang ni hirisan cendawan tadi. So kita akan buat lagi, yang next ni ialah kita hancurkan dia. Okay, yang ni bagai hirisan, yang ni kita hancurkan ya. Hancur dia. Ini yang kita hancurkan. So, masa untuk kita tumis cendawan. So, first kali kita akan masukkan cendawan butang dulu yang kita dah hiris tadi. Okay. So, kita akan masukkan yang kita hancurkan tadi. Rasa dia naik bau, kita akan masukkan cream of mushroom. Kita guna Campbell's punya jenama. So kita masukkan 1 tin penuh ya. 1 tin penuh cendawan cream of mushroom kita. Ya. Dan kita letak air separuh tin.
Saya rasa macam banyak-banyak punya ni. So kita akan letak susu seteguk 2. Ini tak cukup ni. Sebab Lina punya ambil yang kecil, so dia macam letak banyak sikit. Okay. Special thing kita masukkan parmesan shredded cheese. Masukkan. Kan? Black pepper powder. Okay. Sedikit garam ya. So kita kacau guys. Sekarang mushroom soup kita dah siap. So sekarang kita buat garlic bread pula. So kita off dulu. Okay. Step which is kita akan buat garlic bread. This is a simple one. Lina guna roti tawar je. So ada 2. So kena ada buat 4 lah. Kita buat 4. So kena buat just beli kat TikTok je guys. Lina beli cheesy garlic spread. So lepas kita buat ni dan kita bakar. You should try this. Kita dah siap spread keempat-empat roti. So now kita akan bakar pula. Kita guna air fryer je. Tak payah nak susah. Kita guna air fryer. Jom kita. 2 dekat dalamnya. Okey. Ini letak dalam 8 hingga 12 minit. Kita letak and dalam suhu 180 hingga 200. 7 hours later. Okay guys, beginilah kejadiannya. Tada! Cantik tak? So, kita try lagi 2 lagi untuk masuk kat dalam ni. Panas. Sekejap. Dah siap bakar, nampak? So sekarang kita hidang dan terus terasa. So jom. Okay, sekarang so Lina nak start untuk makan. Yes. This one guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Korang should try kat rumah. Pak. Sangat sedap.
Siapa yang craving nak makan garlic bread dengan mushroom soup, so boleh try je this recipe. Tak perlu nak susah nak macam mana nak buat garlic bread. Just ambil roti tawar je and then spread dengan garlic spread. Dan jadi sedap guys. So my recipe untuk kali ni menjadi. So siapa yang nak try, korang try kan, korang boleh tag Lina sekali. Okay, so bateri ni 35% lagi. Okay, itu sahaja Lina boleh kuat pada hari ni. So kalau korang suka, korang boleh komen, like and subscribe and turn on notification untuk dapatkan updated video. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Have a good day. Bye-bye.